Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, salam seronoknya cinta Al-Quran diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, pejuang pencinta Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya hormati sekalian. Apa khabar? Semoga semuanya berada dalam kesihatan yang baik, sihat-sihat sejahtera hendaknya, insya-Allah. Okey. Diharapkan semuanya dah bersedia lah untuk kita punya pengajian kita pada petang ini. InsyaAllah boleh tengok dekat atas ayat Al-Quran tu. Okey, saya dah tuliskan dah dekat situ siap-siap. Hari ini surah An-Nazi'at ayat 32 sampai ayat 46, muka surat 584. Okey, boleh refer dekat ayat dia kat atas tu. Dan insyaAllah seperti biasalah, bagi meramaikan lagi, bagi memeriahkan lagi. Okey, kita punya live ini insyaAllah boleh bantu share, boleh bantu repost dan bantu juga saya untuk tap-tap skrin insyaAllah. Jangan biarkan skrin ini kosong sahaja, tidak ada tap-tap skrin. Okey, tap-tap skrin banyak-banyak, tap-tap skrin banyak-banyak, kita naikkan likes yang ada dekat situ insyaAllah. Ada juga button follow dekat atas tu, yang belum follow boleh tekan button follow itu dahulu insyaAllah. Boleh ambil Al-Quran masing-masing, bersedia pada muka surat 584. Kita nak belajar pada hari ini surah An-Nazi'at ayat 32 sampai ayat 46 insya-Allah. Kita buka dahulu pengajian kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, insya-Allah surah An-Nazi'at muka surat 584 ayat 32 sehingga ayat 46 insya-Allah. Ayat 32 wal jibala arsaha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya bacakan dulu sekali lalu dulu ayat 32 sampai ayat 46. Lepas tu nanti baru kita masuk dia punya apa orang panggil, hukum-hukum tajwid lah. Bagi saya baca dahulu sekali lalu. Wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Itu dia bacaan untuk sekali lalu Sekali lalu untuk ayat 32 sampai ayat 46 surah An-Nazi'at. Okey, baik, sekarang ni barulah kita nak tengok hukum-hukum tajwidnya pula insya-Allah. Bermula daripada ayat 32 Bermula daripada ayat 32. Insya-Allah yang belum share tolong saya sharekan dulu, tolong saya repostkan dulu insya-Allah. Okey, ambil pensel tuan-tuan puan, ambil pensel, ambil pen. Okey, catatkanlah apa-apa poin-poin penting yang kita akan belajar ni insya-Allah. Semoga bermanfaat dan panjang-panjangkan sebar-sebarkan juga live ini ataupun ilmu yang kita pelajari ini bersama dengan teman-teman yang lain insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama ayat 32, wal jibala arsaha wal jibala arsaha. Ra ditebalkan di sini. Ra yang bersukun ini, ra yang mati ini dibaca dengan tebal. Kenapa? Sebab huruf sebelumnya berbaris atas. Ar sahab. So bila kata tebal dia kena bunyi ar. Ar. Jangan ar. Wal jibala arsaha. Jangan. Okey. Wal jibala arsaha. Wal jibala arsaha. Dia kena ar, dia jangan ar. Itu cara untuk kita tebalkan ra di sini. Mata'allakum wa li'an'amikum. Mata'alla. Masukkan alla. Idgham bila gunnah. Mata'allakum, matikan mim mati di sini, izhar syafawi jelas dan terang. Wali an'amikum, wali an nun mati izhar halki, amikum mim mati izhar syafawi. Mata'allakum wali an'amikum. Wali an'amikum dia sama macam surah Fatihah yang kita baca siratal ladzina an'amta alaihim, sama sahaja. Wali an'a. So jangan baca dekat sini wali an'a. Nanti dah tak ada beza dah hamzah dengan ain tu. Jangan wali an. Wali an. Bezakan hamzah dan ain. Sama sebiji macam siratal ladzina an'am, bukan siratal ladzina an'am. Yang ni pun sama, walian, bukan walian, bukan. Pastikan dapat beza betul-betul hamzah dan ain Pastikan kita bezakan betul-betul. Bismillah. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Fa'idha ja'atit tammatul kubra. Fa'idha, bukan wa'idha, bukan wa tetapi fa. Fa'idha ja'atit, panjangkan ja'a, ja panjang. Mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. 4 ataupun 5 harakat. Mad wajib muttasil.
Fa idza ja'atit ta atit atit alif lam syamsiah atit ta ta tu panjang. Berapa harakat? 6 harakat. Ta 6 harakat. Bukan 4, bukan 5, tetapi 6 harakat. Kenapa 6? Sebab tom. Hukumnya di sini adalah apa ni? Mad lazim kalimi musaqqal. Mad lazim kalimi musaqqal. So kena baca dengan 6 harakat dan pastikan mim ini disabdukan, mim ini didengungkan. Saya risau nanti ada yang baca fa iza ja'atit tammatul. Tak cukup, tak cantik tu. Okey, mim kena dengungkan ni. Saya minta semua orang tolong gariskan. Tolong gariskan, tolong tandakan dekat mim sabdu ni. Okey, tolong. Di sini kena dengungkan sebab dia jumpa dengan mim sabdu. Okey, pastikan cukup. Fa iza ja'atit tammatul kubra. Pastikan cukup dia punya dengung dekat situ 2 harakat. Fa iza ja'atit tammatul kubra. Kubra, lantunkan ba ni kalau sughra. Jangan kubra, kubra. Tak nak. Kube, kena ada be, kube. Baru betul jadi qalqalah sughra. Fa idza ja'atit dammatul kubra. Okey. Yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a. Yauma yatadhakkarul, jangan tertinggal. Takut nanti baca yauma yazakkarul contoh. Salah semua tu. Okey. Yauma yatadhakkarul. Yauma yatadhakkarul insanu, ikhfa hakiki. Insanu ma sa'a. Sa'a ma asli 2 harakat. Wa burrizatil jahimu liman yara. Wa burrizatil, bukan wabuzziratil contoh. Terbalik zai dengan ra. Ra datang dulu, maka wabur biur bur. Waburriza. Jangan sampai tertukar. Waburrizatil jahimu, ha pedas. Jahimu liman yara. Liman yara, nun kosong bertemu dengan ya, idgham ma'al ghunnah. Liman yara. Wa burrizatil jahimu liman yara. Fa amma man tagha. Fa dengan waw kena jaga tuan-tuan puan. Saya rasa saya dah cakap pasal fa dengan waw ni beribu kali dah. Beribu kali daripada dulu sampai hari ni, sampai sekarang saya duk cakap lagi fa dengan waw. Tapi sampailah ke hari ni masih lagi ada yang fa tukar kepada waw, yang waw pula bertukar kepada fa. Kenapa sebenarnya tukar macam tu? Macam rasa macam lagi sedap ke bila baca, bila tukar macam tu? Fa jadi waw, waw jadi fa. So bila fa jadi waw, waw jadi fa, dekat situ dia bukan masalah tak tahu ke apa ke.
Dia masalah dia terlalu cuai. Terlalu cuai. Kalau orang yang tak tahu, dia jumpa je benda tu, nak sebut apa benda tak tahu, mulut pun tak bergerak. Dia tak tahu ni apa benda kan, fa ke waw kan. Tapi tak. Elok je dia sebut wa, elok je dia sebut fa. Tapi masalahnya tertukar. Yang fa ni pula sepatutnya tapi dibaca dengan wa amma. Yang sepatutnya fa pula dia sebut wa, yang waw dia sebut fa pula. So dekat situ lebih kepada cuai je sebenarnya, tak berhati-hati. Tidak berhati-hati. Jadi tuan-tuan puan, tolong baca Quran, tolong berhati-hati, tengok baik-baik, tengok baik-baik. Lagi-lagi fa, lagi-lagi waw ni selalu saya duk cakap, sangat-sangat selalulah berlaku kesalahan fa dengan waw ni. Sangat-sangat berlaku, banyak sangat berlaku tu. Dia kalau kesalahan-kesalahannya lebih kepada tak tahu tu saya tak kisah lagi tau. Kalau tak tahu tu tak apa, tak tahu tu boleh belajar. Tapi ni tahu, tapi alamak tertukar lah ustaz. Alamak tak perasan lah ustaz. Silap pandang lah ustaz. Itu yang kita takutkan tu. Okey, masalahnya bukan sekali dua kali tertukar. Kalau 5 tahun belajar, 5 tahun lah asyik tertukar je. So jaga baik-baik fa dengan waw tu. Okey, dekat sini fa. Fa amma man tagha. Nampak macam pendek je ayat tu. Tapi dengung-dengung tu semua kena jaga. Okey. Jangan fa amma man tagha, fa amma man tagha, manto. Fa amma man tagha. Macam tu. Bukan fa amma man tagha, fa amma man tagha. Dah 2026 ni tuan-tuan puan. Dah setengah tahun dah 2026. Come on lah. Janganlah baca lagi macam tu. Dengung-dengung jagalah tuan-tuan puan. Dah terbiasa lah ustaz. Dah terbiasa. Itu 20 tahun lepas. Itu 30 tahun lepas. Itu 40 tahun lepas. Itu dulu-dulu punya cerita kita tinggalkan dulu-dulu. Sekarang ni kita tujuan nak belajar yang sekarang sebab kita nak belajar yang sekarang punya cara. Kita nak belajar yang sekarang punya cara. Okey, biasalah ustaz. Dulu belajar mana ada dengung-dengung ni. Asalkan kenal huruf boleh baca dah. Betul. Saya pun tak menafikan benda tu. Saya pun pernah juga. Pernah juga saya melalui zaman-zaman tu juga. Tapi cukup-cukup lah tu. Okey, cukup-cukup lah tu. Yang dulu tak apa. Sekarang ni tuan-tuan puan belajar cara sekarang, ikut cara yang sekarang punya. Kalau kata dengung tu 2 harakat, dengung tu 2 harakat betul-betul. Okey. Fa amma man tagha. Janganlah wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha. Jangan baca macam tu. Okey, tak nak tuan-tuan puan, tak nak. Okey, ubah, tolong ubah. Wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya wa atharal hayatad. Penting untuk kita baca ta ni dengan baris atas. Okey, tolong tandakan. Sebab benda ni senang je tergelincir nanti. Senang je. Kan tiba-tiba ada je yang baca wa atharal hayatid dunya. Sebab kalau dengar macam tak salah. Wa atharal hayatid dunya wa atharal hayatud dunya. Nampak? Macam tak salah. Tapi sebab tu saya kata jaga-jaga tempat-tempat macam ni. Okey? Kalau saya kata tanda tu tanda, kena tanda sebab possibility untuk salah tu sangat-sangat tinggi kat situ. Wa atharal hayatad dunya, ta berbaris atas. Tolong tandakan. Okey, ta berbaris atas. Okey. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Fa innal, fokuskan dekat fa, jangan tertukar kepada waw, jangan wa inna fa. Fa inna, nun sabdu dengungkan dengan 2 harakat, wajibul ghunnah. Okey, nun sabdu dengungkan dengan 2 harakat, wajibul ghunnah. Kemudian jahi, pastikan baca dengan ha pedas, bukan ha simpul, bukan jahi, tetapi jahi.
fa innal jahima hiyal ma'wa. Dua harakat, wa belakang ma asli. Wa amma man, wa amma tadi fa am kan, yang ni waw pula, wa amma mim sabdu dengungkan wajibul gunnah. Wa amma man nun matikan dengan jelas dan terang, izhar halki. Wa amma man khafa maqama, bukan maqami, bukan maqamu, mim berbaris atas, maqama rabbihi, dua harakat, hi maksila qasira. Wa nahan, alif lam syamsiyah, wa nahan nafsa 'anil hawa, wa ma asli. Wa amma man khafa maqama rabbih, kalau nak berhenti boleh, tak ada masalah. Wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dua kali dengung, dua kali wajibul gunnah, nun sabdu. Fa innal jannata hiyal ma'wa, jangan fa innal jannata hiyal, fa innal jannata, tak cukup. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Yas'alunaka 'anis, ka tak panjang, jangan yas'alunaka 'anis, tak nak, ka tak panjang. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min zikraha. Fima an, jangan fima an, tak nak. Fima an, ingat ma tak panjang, ma tak panjang, ma satu harakat sahaja. Tolong tandakan semua orang, 500 orang, 500 semua saya minta, tolong tandakan dekat ma tu satu harakat, ma tu satu harakat. Fima'an, tak nak. Fima'an, tak nak, ma satu harakat sahaja. Fima'an tamil, dua kali dengung, ikhfa hakiki dua-dua. Nun kosong jumpa ta, nun kosong jumpa zal, dua-dua ikhfa hakiki, samar-samarkan, dengungkan. Fima'an tamil zikraha, jangan fima anta min zik, fima anta min zik, salah. Fima anta min zikraha, ikhfa hakiki ya. Fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha, ila rabbika muntahaha, ikhfa hakiki juga, dengungkan, jangan ila rabbika muntaha, munta, bukan. Ila rabbika muntahaha, ikhfa hakiki ya. Ila rabbika muntahaha. Ha yang pertama dua harakat ma asli, ha yang kedua pun dua harakat ma asli kalau berhentilah. Kalau berhenti.
Kalau sambung kena panjang lah, ada ombak, mad jaiz munfasil. Muntahaha innama, kalau nak sambung. Kalau berhenti, muntahaha innama anta munziru man yakhshaha. Banyak dengung Inna yang pertama dengung, nun sabdu ni wajibul gunnah. Kemudian anta ikhfa hakiki. Munzi ikhfa hakiki. Mayyakh idgham ma'al gunnah. Ada 4 tempat kena dengungkan. Innama anta munzira man. 4 tempat kena dengung. Jadi jangan baca innama anta munziru man yakhshaha. Tak cukup. Okey, tak cukup. Innama anta munziru man yakhshaha. Huruf kha ni jangan yahsha. Yahsha jadi ha pedas. Dia bukan yahsha, dia yakhsha. Yakh ada bunyi kahak dia tu. Innama anta munziru man yakhshaha. Macam tu. Okey. Kenapa dah banyak hari tak ada salinan dalam FB Ustaz? Tak sempat nak buat lagi. Kita tak sempat nak buat. Kita tak sempat nak edit video tu. Kita nak potong-potong. Kita nak masukkan dekat dalam FB tu. Tak sempat lagi. Okey. Kemudian ayat 46. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ka'annahum, nun sabdu dengungkan wajibul gunnah. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu. Panjang, sumat jaiz munfasil, 4 atau 5 harakat. Yalbasu illa 'ashiyatan. Illa 'ashiyatan. Tanwin selari jumpa dengan hamzah izhar halki. 'ashiyatan au duhaha. Bezakan ha pedas dengan ha simpul. Jangan baca sama je. Au duhaha, au duhaha, salah. Satu ha pedas. Au duhaha, au duhaha. Itu beza dia. Okey, alright. Baik, kita baca sekali lagi lah ayat 32 sampai ayat 46. Sekali lalu untuk muka surat 584 insya-Allah. Ayat 32 Bismillahirrahmanirrahim. Wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم صدق الله العظيم Alhamdulillah. Surah An-Nazi'at ayat 32 sampai ayat 46, muka surat 584. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah. Syukur sebab apa? Sebab pengajian kita pada hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Cuaca pun baiklah. Kalau dekat sini kat KL ni alhamdulillah hari ini cuaca baik dan kita dapat sama-sama menyelesaikan dapat kita sama-sama menghabiskan live kita, pembelajaran kita tanpa ada masalah-masalah teknikal yang berlaku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi apa yang disampaikan, apa yang dikongsikan, insya-Allah lah, semoga sedikit sebanyak dapat memberikan kebaikan, dapat memberikan manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, insya-Allah. Pastikan kita sampaikan, pastikan kita orang panggil apa, perkenalkan akaun Cepat Quran ini dekat kawan-kawan, dekat ahli keluarga yang lain, biar mereka tahu adanya, wujudnya. Okey, akaun dekat TikTok ni yang namanya Cepat Quran ni tujuannya adalah untuk membantu semua orang dekat luar sana supaya boleh mahir membaca Al-Quran, boleh pandai membaca Al-Quran. Itulah tujuan akaun ini, itulah tujuan kami ada di sini. Bukanlah kami ada di sini sekadar saja-saja saja, tidak, bukan. Kami ada, kami wujudkan Fatihah ini, Cepat Quran ini adalah untuk membantu sebanyak yang mungkin orang-orang dekat luar sana supaya dapat mahir, membaca Al-Quran, dapat tahu hukum-hukum tajwid, dapat tahu kaedah-kaedah yang betul untuk kita bacakan Al-Quran itu. So kami, macam mana kami nak merealisasikan impian itu adalah kami mengeluarkan ataupun kami menggunakan apa orang panggil, silibus pembelajaran yang berkesan sampai ke hari ini. Alhamdulillah, silibus pembelajaran yang berkesan, yang bukan saja dapat membantu sedikit orang, tetapi ramai orang dekat luar sana yang menggunakan teknik Al-Barki, yang menggunakan kaedah yang kami gunakan ini di Cepat Quran ini, kaedah Al-Barki, dan sudah dapat membantu sangat-sangat ramai orang dekat luar sana untuk belajar daripada asas, sekaligus dapat memperkuatkan lagi, mempertingkatkan lagi, mencantikkan lagi sebutan-sebutan makhraj huruf, dan mencantikkan lagi lah bacaan Al-Qurannya itu. So saya nak dekat sini memperkenalkanlah kepada tuan-tuan dan puan buku asas Al-Barki dan buku tajwid Al-Barki. Kejap lagi kan saya tunjukkan yang mana semua orang yang belajar dekat Cepat Quran ini, yang berdaftar dengan Cepat Al-Quran ini akan menggunakan teknik Al-Barki. Menggunakan teknik Al-Barki untuk belajar semula daripada awal, untuk belajar semula daripada asasnya, memperbetulkan balik makhraj huruf, memperbetulkan balik tajwid, memperbetulkan balik hukum-hukumnya itu,
Okey, semuanya itu tuan-tuan dan puan akan belajar dalam buku asas dan buku tajwid ini. Semuanya dalam buku asas dan buku tajwid ini. Ada 2 buah buku yang kami akan berikan, yang kami akan sampaikan, kami akan hantarkan kepada tuan-tuan dan puan. Kami akan hantarkan dekat alamat rumah tuan-tuan dan puan, dan nanti kami akan selitkan sekali dengan kertas arahan untuk macam mana cara kita nak akses dalam video-video sebagai ahli cepat Quran itulah. So boleh tengok sekarang. Boleh tengok dekat beg kuning yang saya pinkan dekat beg nombor 1 sekarang ni. Okey, ni dia. RM50 saja. RM50, tetapi tuan-tuan puan nampak tak dia ada tulis kat situ live only RM5 off. Bermakna sepatutnya RM5, tetapi kalau tuan-tuan puan check out semasa live ini, check out juga sekarang juga semasa live ini masih lagi berjalan, tuan-tuan puan akan dapatkan dengan harga RM45 sahaja. Sebab dah tulis kat situ live only RM5 off. So kalau tuan-tuan dan puan check out sekarang, okey, tak perlu bayar dengan RM50, tetapi akan jadi RM45 sahaja. Daripada 300 pergi 50 tu pun dah sangat-sangat banyak penurunan. Ini kan lagi pula turun terus kepada RM45, tuan-tuan dan puan. Okey, tak perlu bayar sampai 50, dah akan turun sampai 45 kalau tuan-tuan dan puan beli ataupun check out semasa di dalam live ini. Okey. So sementara masih lagi dalam live ini, masih lagi ada beg kuning ini, tuan-tuan dan puan boleh check out sekarang lah. Okey, siapa-siapa yang nak daftar boleh check out. Siapa-siapa yang nak belajar Al-Quran daripada awal, daripada asas, boleh check out dekat beg nombor 1 ini. Dan nanti kita akan hantarkan lah buku ni, ataupun siapa yang nak COD boleh COD ya. Siapa-siapa yang nak COD boleh COD, tak ada masalah, boleh COD. Okey. So tuan-tuan dan puan, nanti kita akan bagi kertas arahan yang tuan-tuan dan puan kena ikut dekat situ. Okey. Kami selitkan dekat dalam buku asas dan buku tajwid Al-Baraki ini. Dan kalau ada apa-apa soalan, ada apa-apa yang tak faham, boleh cari Farhan lah. Okey. Boleh cari Farhan. Tuan-tuan dan puan tahu nak cari dia dekat mana, tahu Farhan punya dekat mana, nanti boleh terus cari Farhan lah. Okey. Beg nombor 1 untuk keahlian cepat Quran, nak COD boleh COD. Nak COD boleh COD. Ada 2 buah buku, buku asas dan juga buku tajwid Al-Baraki ini, insya-Allah. Terima kasih. Baik, yang seterusnya okey, telekong. Budak boleh, dewasa boleh. Dah dapat buku tapi tak ada kertas arahan. Oh ya ke? Puan Hasnah Mak Jali, tak ada kertas arahan. Puan Hasnah, tolong jumpa dengan Farhan. Tolong cari Farhan semula. Nanti kita akan bagi arahan tu melalui inilah. Kita akan hantar nanti. Kita akan hantar. Kita bukan hantar kertas print, kita hantar dekat rumah lagi, tak. Nanti kita akan bagi arahan tu melalui ni je lah. Melalui apa? Message lah macam tu. Saya minta tolong sangat-sangat Puan Hasnah. Puan Hasnah tolong cari Farhan. Tolong cari Farhan. Okey, baik. Tuan-tuan puan boleh tengok dekat beg nombor 1, beg nombor 2 sekarang. Beg nombor 1 dan beg nombor 2 kita ada telekong kanak-kanak. Sama juga, siapa-siapa yang beli, siapa-siapa yang check out semasa dalam live sahaja akan dapat RM5 off. Akan dapat RM5 off.
Okey, untuk yang beg nombor 1 yang saya nak tunjukkan sekarang ini adalah telekung kanak-kanak kain cotton sulam bunga. Okey, sesuai untuk yang 6 sampai 11 tahun ataupun senang cakap sekolah rendah lah. Okey, macam sekolah rendah punya umur-umur macam tu, sesuai lah. Okey, untuk telekung ini. Dan tuan-tuan dan puan, telekungnya kalau tuan-tuan tengok, dia punya corak dia apa semua, color-color dia, design-design dia, kain dia, semua sama je macam yang dewasa punya. Cumanya yang ini kita ambil saiznya saiz kanak-kanak. Cumanya saiz ni kita ambil saiz yang kanak-kanak punya lah. Dia punya kain dia sama, dia punya corak dia sama, bunga dia sama, warna dia sama, macam-macam. Bezanya nombor 1 ni kita buat untuk kanak-kanak. Saiz dia untuk saiz kanak-kanak. Okey. Dan saya nak bagi tahu dekat sini, kalau sesiapa yang beli telekung, tak kisahlah telekung kanak-kanak ke, tak kisahlah telekung dewasa ke, kami akan berikan sejadah travel ini secara percuma sahaja. Siapa-siapa yang beli telekung, kita akan berikan sejadah ini secara percuma sahaja. Sejadahnya sejadah kecil, bentuk petak macam ni, muat-muat untuk kita buat alas dahi kita waktu sujud. Okey. Yang kita akan bagi free ni adalah sejadah kecil untuk kita alaskan dahi kita sewaktu sujud. Siapa-siapa yang beli telekung, tak kisahlah telekung dewasa ke, telekung kanak-kanak ke, telekung yang kain cotton ke, yang kain premium ke, siapa-siapa beli telekung, kita akan selitkan, kita akan bagi percuma sejadah travel ini. Okey. Ataupun kalaulah misal kata tak nak beli telekung tapi nak sejadah ini sahaja, pun ada juga, harganya RM6 sahaja. Okey, harganya adalah RM6 sahaja. Cuba cari Fan. Ni beg untuk ni. Tuan-tuan puan, kalau nak beli sejadah ni untuk diri sendiri, okey, nak beli untuk diri sendiri, nak beli untuk pakai sendiri pun okey, ataupun misal kata nak beli sebagai dijadikan sebagai hadiah pun sesuai. Tuan-tuan puan perasan tak, sejadah-sejadah macam ni biasanya kita akan dapat masa bila? Contoh, ada kenduri kahwin, ada kenduri tahlil ke apa ke, so nanti dia akan bagi sejadah ni. Betul tak? Dia akan bagi sejadah kecil-kecil ni, okey, dia bagi sebagai hadiah. So samalah juga dengan sejadah ini tuan-tuan puan, kalau misal kata nak beli untuk diri sendiri pun okey. Okey, ataupun kalaulah misal kata nak beli banyak-banyak terus untuk nak bagi sebagai hadiah ke, okey, nak sedekahkan dekat surau ke, dekat masjid ke, nak infakkan ke tuan-tuan puan, boleh check out dekat beg nombor 1 ni. Sejadah mini travel. Sejadahnya memang petak macam ni, memang untuk kita letak waktu kita sujud tu je. Okey, dia punya muat-muat muka lah. Muat-muat kita punya muka macam tu untuk kita alaskan waktu kita sujud. Harganya adalah RM6 kalau beli. Kalau beli harganya RM6. Tapi kalaulah misal kata beli telekung, tak payah beli sejadah ini, kita bagi free je. Kita akan bagi free dekat orang yang beli telekung sahaja. Tapi kalau beli yang lain-lain, kalau nak beli yang ni kena belilah, harganya adalah RM6. Sejadah mini travel ada banyak color. Ada yang tadi saya buat, tadi pagi, ada warna biru, ada warna hijau, ada warna maroon, ada warna hitam. Warna apa lagi? Tapi ada banyak color lah. Okey, ada banyak color lah. Dekat beg nombor 1 lah, boleh tengok. Sekali lagi saya bagi tahu, siapa-siapa yang beli di dalam live akan ada RM5 off. Akan ada RM5 off. Saya tak tahulah kalau beg nombor 1 ni harga dia RM6. Kalau RM5 off, mungkin tinggal RM1 je lah kot bayar. Sebab tulis kat sini live only RM5 off. Cuba tuan-tuan try tengok. Kalau tuan-tuan tengok kat situ dah ada tulis live only RM5 off. Kalau RM6 barangnya, kalau dah off RM5, mungkin jadi RM1 je lah. Mungkin jadi RM1 je. So kat situ pun dah jimat banyak. Dah macam dapat percuma dah, bayar RM1 macam tu je.
Tengok tuan-tuan dapat ke tak dapat? Ada live only RM5 off tu. Okey. So tadi beg nombor 2 yang saya bagi tahu pasal telekung kanak-kanak tadi, telekung kanak-kanak. Okey, telekung kanak-kanak ke telekung dewasa ke. Kalau beli kita akan bagi sejadah free ni tadi. Okey. Ataupun yang beg nombor 3 ni saya apa ni? Beg nombor 3 ni untuk kanak-kanak punyalah. Untuk kanak-kanak tapi dia lain. Okey. Nombor 3 ni dia punya kain dia lain. Dia tak sama macam yang cotton yang macam dewasa punya corak ni, tak. Okey. Dia punya lain tu. Ni kanak-kanak, yang ni harga dia murah saja RM19. Okey. Tak sampai RM20 pun untuk telekung kanak-kanak ini. Sama juga untuk sekolah rendah punya juga. Okey, telekung kanak-kanak harga RM19 sahaja. Kalau beli yang beg nombor 3 ni pun sama juga, kita akan berikan sejadah ini secara percuma. Okey, alright, baik. Kemudian yang seterusnya tuan-tuan, kita ada siapa-siapa nak tengok kurma lagi tak? Kurma kita semua masih ada lagi tau. Kurma ajwa, kurma Maryami, kurma Safawi, kurma Egypt, kurma Mekjol, semua ada lagi. Okey, semua ada lagi. Cumanya saya nak bagi tahu dekat sini yang mana kurma ajwa kita ni kita dah tukarkan. Dulu kita ambil saiz large. Sekarang ni kita ambil saiz jumbo. Jumbo tu maksud dia lagi besar daripada saiz large. Tapi kalau ikutkan harga untuk kurma ajwa jumbo ni kita tak dapat lagi. Tapi untuk siapa-siapa yang beli sekarang, kita akan pakai harga yang lama dulu. Setakat ni kita akan pakai harga yang lama dulu, kecuali nanti kalaulah kita dah dapat jumpa harganya yang berapa yang bersesuaian, baru kita akan tukarkan. Tapi buat masa sekarang, kita naikkan kualiti dia daripada yang large kepada jumbo. Okey, kurma ajwa daripada saiz large sebelum ini bertukar kepada jumbo, lebih besar. Okey, lebih besar, tetapi harga kita masih lagi pakai harga yang lama. Kalau ikutkan sepatutnya harga dia dah mahal sikit lah. Lagi mahal lah sepatutnya. Kenapa? Sebab ambil saiz yang lagi besar, jumbo. Tetapi buat masa sekarang ni, ustaz kata ustaz tak jumpa lagi nak letak harga berapa. Jadi kita pakai dulu harga yang lama, sama macam ajwa yang large punya lah. Tapi dah akan dapat ajwa yang jumbo punya. Macam tu lah maksudnya. Okay. So ini adalah kurma ajwa. Yang kita bawa masuk yang baru adalah ajwa lah. Ajwa ditukarkan daripada large kepada jumbo. Okay. Boleh tengok dekat beg nombor 1 untuk siapa-siapa yang nak dapatkan kurma ajwa. Ada yang 5 kilo, ada 1 kilo, ada 500 gram, ada 250 gram dan juga ada yang 5 kilo, 1 kilo, 250. 250 gram. 250 gram. Okey. So tengok dekat beg nombor 1 ni untuk kurma ajwa ni. Untuk kurma ajwa Selain daripada itu pun kurma-kurma lain pun adalah kurma Safawi. Kurma Safawi pun kita ada kurma yang lama punya tu lah. Kita tak ada tukar apa-apa. Ni kurma Safawi. Kurma Safawi ni dia macam kurma ajwa juga. Tapi dia ada besar sikit saiz dia lah. Dia panjang. Okay, saiz dia tu ada panjang sikit daripada kurma ajwa. Kurma Safawi grade large. Grade large punya lah. Premium punya. Harga tuan-tuan boleh tengok dekat situ berapa dapat harganya. Okey, untuk kurma Safawi untuk kurma Safawi ini. Okey, ada yang 5 kilo, ada yang 1 kilo, ada yang 500 gram, ada yang 250 gram. Kurma Safawi. Grade large punya kurma Safawi ni. Okey, selain daripada tu kita ada kurma Maryami pun ada.
Untuk siapa-siapa yang suka kurma yang macam kering-kering sikit, liat-liat sikit ni, boleh ambil kurma Maryami lah. Boleh ambil kurma Maryami. Sebab apa? Sebab kurma Maryami ni dia tak basah sangat. Kalau macam kurma Safawi, kalau macam kurma Ajwa, dia punya tekstur dia tu dia macam basah sikit lah. Macam lembab-lembab macam tu. Okey. Tetapi kalau kurma Maryami ni, boleh tengok gambar dekat situ, beg nombor 1 tu kan. Gambarnya pun warna coklat-coklat terang-terang macam tu. Okey, macam tak melekat. Dia tak melekat satu sama lain. Okey, dan saiz dia pun kecil-kecil macam tu. So, untuk kurma Maryami ini, untuk orang yang suka yang macam jenis, macam liat-liat sikit. Okey, macam ada liat-liat sikit. Kurma Maryami kurma Maryami. Dia manis-manis juga. Manis-manis kurma jugalah. Tapi dia, saya rasa dia tak semanis kurma Safawi dan juga kurma Ajwa. So untuk siapa-siapa yang suka kurang-kurang manis tu, lepas tu liat-liat sikit tu, boleh ambil yang kurma Maryami ni lah. Okay, boleh ambil kurma Maryami. Boleh tengok harga berapa yang tuan-tuan puan dapat. Sama juga untuk siapa-siapa yang beli di dalam live sahaja akan dapatkan RM5 off. Okay, akan dapatkan RM5 off untuk sesiapa yang beli di dalam live sahaja. Okay, alright, baik. Selain daripada tu, kurma Egypt pun ada juga. Kurma Palestina Mekjul yang besar tu pun ada jugalah. Cumanya dekat saya sekarang tak ada lah untuk saya tunjukkan. Tapi stok ada lah. Tapi stok untuk dua kurma tu lagi pun ada juga. Okay, alright, baik. Dan seterusnya, oh ni bawah ni. Ni, baik. Saya nak tunjukkan dekat tuan-tuan dan puan dekat tangan saya sekarang ni ada minyak panas. Dekat tangan saya sekarang ni ada minyak panas, minyak urut. Tengok dekat beg nombor 1 tu. Dia dekat beg nombor 1 ni terus ada dua ni kan. Ke dia satu-satu? Ni lain-lain. Satu tapi ada dua ni kan. Maksudnya dia bukan ada dua tak kan. Okey, baik tuan-tuan dan puan, tengok ni dekat sini. Dekat tangan saya sekarang ni ada minyak urut. Minyak panas. Okey, ada minyak panas tuan-tuan dan puan. Minyak ni boleh pakai dekat anggota badan kita. Pastikan yang luaran lah kan. Mana-mana minyak pun sama juga. Pastikan dipakai di luaran sahajalah. For external use sahaja. Okay. Bahu, lengur-lengur bahu, boleh sapu benda ni. Urut-urut sikit, picit-picit sikit. Okay. Dekat bahagian tangan, dekat bahagian sini kan, biasa kalau lengur-lengur kalau angkat berat-berat ke kan. Okay. Ambil sikit, sapu, tekan-tekan sikit, urut-urut sikit. Okey, pinggang belakang, sakit pinggang, sakit belakang, sakit tulang. Okey, sakit sakit siku, sakit lutut, sakit kaki. Okey, boleh ambil minyak ini, letak sikit, kemudian kita urutkanlah. Kita sapukanlah. Ada dua tau, tuan-tuan dan puan. Ada dua, satu warna merah, satu warna hijau. Ada satu warna merah, ada satu warna hijau. Jangan sampai tersalah beli tuan-tuan dan puan. Kalau nak yang panas, warna hijau. Kalau nak yang panas, warna hijau. Kalau nak yang tak berapa panas, warna merah. Tak sama Tak sama Sebab tu dia asingkan satu warna hijau, satu warna merah. Cumanya saya takut terkeliru. Ada orang ingatkan kalau panas-panas semua warna merah, semua warna merah. Dekat sini dia terbalik. Kalau nak yang panas punya untuk buat minyak urut ni, ambil yang warna hijau. Okey, tapi kalau nak yang tak panas sangat, yang biasa-biasa saja, ambil yang warna merah ini. Okey, boleh tengok harga berapa tuan-tuan dan puan dapat. Kalau dekat bawah ni harganya adalah RM14 sahaja. Okey, RM14 sahaja untuk minyak urut. Untuk minyak urut, minyak panas ni. Okey, ada warna merah dan ada warna hijau. Ada warna merah dan juga ada warna hijau. Baik.
Itulah antara beberapa barang-barang yang saya sempat tunjukkan sekarang ni. Ada banyak lagi sebenarnya. Ada banyak lagi tapi saya tak sempatlah saya nak tunjukkan kesemuanya tuan-tuan dan puan. Ada kain batik, ada kain pelikat, ada telekung kanak-kanak, ada telekung dewasa, ada tudung sarung kanak-kanak, ada tudung sarung dewasa. Tudung kita ada macam-macam. Tudung kita ada macam-macam, okey. Tudung kain moskrip, tudung kain satin, tudung kain chiffon, tudung kain apa, semua ada. Okey. Dan kemudiannya dari segi pakaian yang lain, contoh kita ada jubah, kita ada anak tudung, kita ada lelaki ada kopiah, perempuan ada blouse, ada tudung bawal, ada tudung sarung, dan kemudian kain pelikat, lelaki ada kain pelikat gajah duduk, ada kain pelikat mangga gol. Untuk perempuan ada kain batik 3 serangkai, ada kain batik manis sayang. Okey, dari segi makanan pula kita ada kacang, kita ada keropok, kita ada keripik, dan kemudian ada apa orang panggil, makanan-makanan kesihatan, minyak minyak zaitun ada, buah tin ada, madu ada, madu habatus sauda, madu biasa, kurma tu semua, yang saya tunjukkan tadi tu semua ada lagi lah. Okey, boleh pergi dekat kita punya account dan tengok dekat kita punya TikTok shop kita. Boleh check out di sana lah. Okey, boleh check out di sana. Baiklah. Kalau ada siapa yang membeli dalam live ini tadi, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Okey. Dan kalau ada silap dan salah sepanjang pertemuan kita ini, saya mohon ampunan maaf lah. Dan insyaAllah kalau tak ada apa-apa, kita jumpa lagi. Kalau belum tekan button follow, tekan button follow. Jumpa malam ni jam 9.30 malam untuk live bersama dengan Ustaz Izwan dalam program Cepat Quran Klinik. Saya mohon ampunan maaf. Saya akhiri dengan hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.